je motor, nanti dia punya minyak tu terpercik. Assalamualaikum geng. Okay, cuti ni tak ada apa aktiviti sangat. So anak-anak dah bosan. Jadi hari ni aku nak bawa diorang pergi tukar minyak hitam motor. Tukar minyak hitam motor kita buat sendiri. Dan diorang pun boleh explore lah. Spana ke box ke apa dan sebagainya lah. Okay, jom kita pergi tengok. Jom, masuk. Dah, masuk. Dah. Kita nak pergi mana bro? Kita nak pergi tukar minyak hitam. Minyak hitam je. Adik, kita nak pergi mana? Kita nak pergi tukar minyak hitam. So ni lah motor dia yang kita nak tukar minyak hitam tu. Motor ni jarang gerak tau. Jarang gerak. Pinjam daripada adik sejak tahun 2023. Masa tu accident motor rosak. Ni dia pinjam motor dia lah. Sampai sekarang dia tak ambil-ambil lagi. Sebabnya dia pun tak tahu bila dia nak guna motor. Bila nak beli dia kata tak nak jual. Tak apalah, kita repair, kita maintain macam biasa. Jom kita set up dulu. Jadi sebelum kita mulakan, kita set up dulu kereta untuk anak-anak lepak-lepak. Bye. So dah settle, kita set up dulu. Sambil-sambil aku nak repair ni, tukar minyak hitam ni. Tukar minyak hitam ni aku nak review sikit lah barang ni. Aku beli murah je. Satu box ni 50 barang RM50. Wah, berkabur. Ni aku tak tahu sangat apa nama dia. Dia pergi spana ni, spana. Tak silap ni beli dekat, tak tahu dekat sama ada dekat beg oren ke, beg kuning ke, tak ingat lah. Ataupun beg biru. Harga dia RM50, 50 barang. Kau tengok lah dia punya ni. Dia chrome, vanadium, macam saiz dia. Okay, jom kita mula menukar minyak hitam. Okay, sebelum kita mula nak tukar minyak hitam, yang pertama kita ada minyak hitam, ada kain dia, ada spana atau plier ke apa. Lepas tu kita nak ada bekas tadahan minyak ni lah, supaya dia tak melempah ke bawah terus ke lantai kotor nanti. Okay, kita lock mileage dulu 20172. Ni kecil pun untuk apa buat? Buka skru kecil lah, untuk buka skru kecil. 5 tepuk. Okay, dah buka minyak hitam. Sementara minyak hitam tengah turun tu, anak-anak bersantai dekat dalam kereta. Okey, minyak hitam dah turun. Kita pasang balik dia punya palam dekat bawah tu. Dia punya nut dekat bawah tu. Pasang balik. Minyak Petronas. Harga dia RM5. Motor pun jangan agak kan. So kita pakailah minyak Petronas. Okay, ketat dah. Okay, bila dah ketat, kita pelak balik. Okay, kalau korang nak start motor ke apa, korang kena tutup dulu tau. Jangan start je motor, nanti dia punya minyak tu terpercik. Kena tutup dulu. Kalau tak nanti terpercik-percik, terkena muka, dah berkilat muka jadi orang minyak. Kalau minyak tu panas lagi lah, macam kena asid. Lebih minyak tu betul boleh buat guna lap rantai.
Okay, sebenarnya ni kalau korang berminat lah nak cari nak repair basikal anak ke, nak repair motor sendiri ke, korang boleh cari kat sini. Aku akan share link dekat bawah ni, kat description apa semua. So rasanya dah selesai kot kita punya video untuk kali ni. Santai-santai bersama anak sambil tukar minyak hitam motor. Seru ni minyak ni apa. Okey, kita dah selesai dah selesai tukar minyak hitam motor. Lepas ni nak pergi jalan mana? Pergi dekat Bukan Merawat. Nanti kita naik dulu, kita nak solat Asar. Lepas tu tengoklah macam mana. Okey. Sebab minyak motor ni dah merah dah. Lepas tu tak ada RFID, tak boleh nak keluar. Kalau nak pergi blok C boleh kot, tapi bawa ni, bawa skuter ke, bawa pasar roda ke. Okey. Okey. Jom sambung pula next aktiviti kita. Bye.